So semalam aku beli Mizuno Alpha 2 Japan, and semalam juga aku pakai for the first time kat atas padang. And pada mulanya aku wasn't sure sama ada aku nak beli Mizuno yang ini ke ataupun nak beli A6 DS Lite X-Fly Pro 3, sebab X-Fly Pro 3 tu kalau masuk sarung je kaki, dia rasa selesa lah sebab dia kan seakan-akan leather. Yang kasut Mizuno ni bila aku sarung dia rasa a bit keras sikit. And susah sikit nak masuk kaki sebab dia ada zero glide punya grip ni, teknologi ni dalam seluruh kasut ni. Jadi kena buka opening ni betul-betul dulu. Tapi bila aku pasang kat padang, aku betul-betul masukkan kaki seelok-eloknya. Aku buka sikit ni, buka tali dia ni, buka opening yang besar so that aku boleh masuk fully kaki aku. Dan aku ikat elok-elok dengan zero glide punya laces ni lagi kan. And aku terus rasa selesa. Aku lari-lari, warm up, sepak bola sikit, tak sampai 5 minit aku rasa sangat selesa dengan kasut ni. Kaki aku as if dah break in dengan kasut ni. Dia dah hilang rasa stiffness tu, dia dah hilang rasa keras tu. Dia terus mold dekat kaki aku. Walaupun ini bukan leather, tapi material dia sedap untuk ikut shape foot kaki aku. And aku really impressed. Ever since that, aku rasa macam, tak menyesal aku ambil kasut ni. Aku really suka. So, aku tak pernah expect pun nak beli Alpha ni. Tapi sebab warna ni yang menarik minat aku. And then bila aku sendiri dah pakai, memang sedap lah. And apart from Mizuno Alpha 2 teknologi dia semua tu, dia punya warna. Warna dia ni, warna rainbow ni semua warna ada. Bila pakai dekat padang, lawa. Aku asyik tengok kaki aku je. Daripada aku tengok bola, aku tengok macam, lawa siut kasut ni kan. Warna dia, tengoklah. Dia tak adalah striking sangat, tak adalah bright ke apa. Tapi warna dia is like so unique tau. Tengok ni, so unique. Apart from that, dia punya traction ni kan. So mula aku macam fikir, tapak macam ni boleh ke main kat atas AG kan dengan tak adalah bulat-bulat, ada grip ke apa kan. Tapi semalam aku pakai, tak ada masalah. No problem at all dengan dia punya grip. And also sebab dia ada carbon fiber insert kat dalam ni. Sebab ni made in Japan punya. Dia punya spring dia tu, springing effect dia tu memang rasa membantu aku lah untuk berlari lebih laju lah. Tak adalah buat kau lebih laju, tapi dia punya energy return dia tu kan, lain macam lah. No wonder lah Mizuno Alpha ni orang kata the best speed boot. Kalau korang tak pernah merasa ni, try rasa dulu dan korang akan tahu apa yang aku maksudkan.